kalau kita pilih portfolio yang paling agresif dekat dalam ASMB RIA ini, kita boleh cepat kaya ke? So, untuk itu DAO telah pun mencuba dan menggunakan modal DAO sendiri. So, jom kita tengok hasil DAO sama ada DAO untung ataupun rugi melabur dalam very agresif dalam RIA ini. Jadi guys, total modal yang telah pun DAO Spark di dalam ASMB RIA ini adalah RM6,050 dan ini adalah hasil DAO top up sikit-sikit lah. Dan sekarang nilai dalam akaun DAO hanyalah sekitar RM5,988. Itu bermaksud DAO telah pun rugi sebanyak RM68 ataupun negatif 1%. So biasalah tu guys, pelaburan ini ada naik dan juga turunnya. Dan untuk DAO chill sahaja sebab ini adalah pelaburan untuk jangka masa panjang, long term punya investment. Jadi dalam portfolio ni ada 52% duit kita akan melabur ke dalam stok global, and then 44% melabur dalam stok Malaysia dan 3% sukuk iaitu bond yang Islamik. So portfolio kita boleh nampak dia diversify, cuma concentrated kepada aset yang kategori high risk lah, iaitu stok. So walaupun tengah jatuh sekarang, macam DAO sangat happy sebab sebelum ni dia rugi dengan lebih banyak. Jadi kita harapkan dia dapat mengekalkan momentum ini dan terus mula break-even, mana dah tak rugi, and then dia terus menjana profit lah selepas ni. So kalau korang nak cuba ASMB RIA ini, make sure korang daftar guna kod QCYVTW ini untuk dapatkanlah free reward sebanyak RM10. Tapi korang kena deposit dulu RM100 lah ke dalam ASMB RIA ni, baru dapat free reward RM10 itu dalam masa 30 hari. And kalau korang perlukan full tutorial macam mana nak guna RIA ini, jangan risau, korang boleh search saja di YouTube ASMB RIA DAO sedikit, bakal ada video yang bakal bantu korang daripada awal sampai habis. Jadi guys, yang penting jangan lupa pelaburan ini, invest ini adalah untuk long term, dan jangan panik bila korang tengok graf turun sedikit macam DAOS alami ni. Jadi kalau korang ada soalan tentang pelaburan, korang boleh DM saja DAOS dengan tekan saja link di bio, cek DAO di sana, sebab DAO tak akan DM lah korang, hanya scammer saja akan buat perkara begitu. Jangan layan scammer lah, buang masa korang saja. Jadi guys, jangan lupa like video ni, komen berapa korang dah untung ataupun pengalaman korang melabur dalam ASMB RIA ini, dan jangan lupa follow DAOS sebab kita nak tengok adakah next round DAO untung ataupun rugi. Jumpa lagi korang semua pada video akan datang. Ciao.